Sebab dulu aku macam terpengaruh dengan video-video estetik. Dia beli organizer, dia letak dia susun. And then aku buat juga. And then aku rasa benda tu macam tak berapa nak sesuai untuk aktiviti daily task aku. Okay, last kali untuk buah. Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Sunyi gila ya sekarang sebab pukul 12 malam. And aku baru balik sampai rumah tadi dalam pukul 11.30 malam. Kita orang pergi Jaya Grocer, beli barang dapur. Lepas tu kita orang pergi makan. Lepas tu pergi ke pasar dekat Selayang. Barang-barang yang dalam fridge ialah this one. Jom kita start. Tadi aku ada beli ikan sardin. Aku ada beli ayam 1 ekor. Yang ni untuk esok aku letak dekat sink dulu. Aku lupa nak beli daun ketumbar tadi dekat Jaya Grocer. So aku belilah dekat pasar Selayang ni. Ching! Jujur aku cakap kat korang, aku lebih kepada realistik, bukan estetik. So aku takkan guna organizer sangat. Tak macam dulu. Dulu kan macam kita letak dalam organizer kan. Tapi sekarang aku masak setiap hari, aku just terus simpan dalam fridge. Tengok yang mana perlu sahaja letak dalam organizer. Okay, so untuk bahagian sayur ni, sayur mana yang sesuai untuk aku letak dalam storage macam ni. Sebab yang ni sayur bayam yang kecil ni, yang korang tengok tadi, kalau aku tak letak dalam storage macam ni, memang dia akan cepat rosak. So yang ni memang dia akan tahan lama. Yang ni hari tu aku share dengan korang, use me first kan. Dia bawang, aku asingkan dulu sebab aku nak masak sayur ni. Dia tak boleh duduk sekali tau bawang ni. Sebab dia kuat kan dia punya rasa tu. Aku rasa untuk carrot ni aku ganti. Letak dalam kain ni pula. So tak semualah aku letak dalam organizer. Aku memang tak basuh dulu semua. Orang lain lah cara. Dulu aku macam terpengaruh dengan TikTok semua tu kan. Beli organizer kemai banyak. Last banyak pula aku nak kena simpan organizer dalam almari. So ni cili. Masih fresh. So buat macam ni dia memang dapat kekalkan dia punya fresh tu. Dan yang ni aku akan settle esok. Sebab aku tak nak biar dia terdedah kat luar. Lepas tu ni ada limau. Letak sekali dengan daun limau. Yang ni letak je lah dekat sini. Gitu je. Lada benggala. Capsicum. Ini apa Oh ya. Tak apalah, duduk je lah dulu dalam ni. Cili besar ni dia lambat rosak. Dekat sini. You ni kena duduk jauh sikit. Sini lah. Itu sahaja untuk sayur. Stock yogurt. Ini tak sampai seminggu ni. Okay, last kali untuk buah,
buah oren ni, buah limau. Limau ni aku beli 3. Satu aku boleh letak dalam organizer dia. 2 lagi ni aku kena sorok. Sebab anak aku yang 2 tahun ni, satu bekas ni dia boleh habis seorang dia. Sekaligus pada waktu yang sama. So, aku kena sorok dulu yang ni. Kalau tak, 3 boleh habis. Kalau untuk buah, ni buah-buah yang lama ni, kalau korang tengok, korang dah tahu yang aku memang takkan letak dalam organizer. Aku takkan penuhkan dengan bekas-bekas buah lagi. Yang ni aku akan letak kat depan ni je. Sebab nak tak nak aku dah kena makan dah esok ni. Sebab dah lama sangat ni. Mak aku lah yang nak beli. Aku pula tak sempat semenjak buat YouTube ni. So, dalam ni buah yang baru kita sorok dulu. Kita makan yang lama dulu. Aku akan letak macam ni je. Aku memang takkan basuh sebab dia ada dia punya apa? Nampak tak putih-putih macam tu? Yang untuk protect buah tu supaya lebih segar lama lah. Yang selamat lah dia guna tu. Ni macam anggur ni semua aku takkan buka lagi ya. Ini akan makan terus juga. Jambu aku akan biar je duduk dalam ni. Tak perlu buka. Yang ni boleh buka. Finally siap juga. 1 jam. Sebab buat video kan. Kalau tak buat video 10 minit aku rasa dah siap dah. So itu sajalah untuk video kali ni. Sorry lah weh, aku kalau waktu-waktu macam ni kan suara aku slow sikit. Takut jiran terkejut kan. Macam ni kan dah pukul 1 pagi dah. Okay, so aku harap korang enjoy tengok video-video yang simple macam ni. Dia lebih kepada realistic instead of aesthetic. So dulu aku masih terpengaruh dengan video-video estetik. Dia beli organizer, dia letak, dia susun. And then aku buat juga. And then aku rasa benda tu macam tak berapa nak sesuai untuk aktiviti daily task aku. Di mana peti ais aku setiap hari dibuka kan. And then aku nak ambil barang tu, aku rasa macam aku tak nak buang tenaga untuk susun-susun betul-betul perfect macam yang dalam TikTok tu. So aku just macam okay, letak je lah kan. Esok kau nak guna, lusa kau nak guna lagi. Lagipun aku nak jaga peti ais ni juga supaya dia tak struggle untuk sejuk kan. Bila dah terlalu crowded dengan organizer, barang-barang, makanan apa semua, peti ais kita ni akan cepat rosak lah sebab dia struggle nak sejuk kan. Sekarang ni semua organizer aku tu duduk dalam almari. Aku pun tak tahulah nak buang kan. Dulu kau beria spend duit kan nak beli semua yada. Tak apalah, kita belajar daripada kesilapan. So macam lebih kepada realistik je lah dengan korang. Ada yang better letak dalam organizer, ada better yang maybe you just terus letak dalam plastik. Macam buah-buah tadi pun untuk kekalkan dia punya fresh tu, tak pasalah buat macam tu dulu kan. Bukan esok terus aku nak makan. So, itu saja guys. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share video ni. Thank you juga kepada subscriber baru yang sudi support channel ni. Nanti kita berkenalan lah. Okay. Thank you so much and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.